DAP marah sangat dengan Tun Dr Mahathir Mohamad. Ini kerana Dr Mahathir berkata Malaysia ni ialah Tanah Melayu. Sebab apa marah? Yang Mahathir kata Malaysia Tanah Melayu, bukan ke Malaysia ni Tanah Melayu? Ingat tak dulu Malaysia dipanggil Federated Malay States dan Straits Settlement. Straits Settlement ialah Penang, Melaka dan Singapura. Federated Malay States ialah negeri-negeri yang bersultan. Dan kemudian tahun 1909, Unfederated Malay States telah ditubuhkan untuk 4 negeri utara, Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, dan kemudian Johor volunteer untuk join Unfederated Malay States. So 5 negeri Unfederated Malay States, 4 negeri Federated Malay States dan 3 negeri Straits Settlements. Federated Malay States dan Unfederated Malay States sudah satu pengakuan bahawasanya selain daripada 3 negeri yang under direct boleh dikatakan British rule, yang lagi 9 negeri ni di bawah pemerintahan sultan-sultan. Tapi British menjadi penasihat, advisor kepada sultan, menasihat sultan di dalam perkara-perkara tertentu, tapi negeri itu masih di bawah pemerintahan sultan dan beberapa negeri mengguna syariah, undang-undang syariah. Kecuali kalau perkara-perkara tertentu macam keselamatan negeri dan sebagainya, di mana British campur tangan dengan menghantar polis ataupun tentera. Itu saja. This has been the way. Sehingga tubuhnya the Federation of Malaya, yang dipanggil di dalam bahasa Malaysia tahun 48 Persekutuan Tanah Melayu. Federation of Malaya tu diterjemah dalam bahasa Malaysia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dan sampai tahun berapa masih guna misalan Keretapi Tanah Melayu, KTM, Keretapi Tanah Melayu. So Tanah Melayu ni diakui semenjak zaman British lagi, dan mereka menghormati konsep bahawasanya Malaysia atau British Malaya sebelum tu asal usulnya Tanah Melayu. Dan sebab itu dinamakan Malaysia, the land of the Malays. Macam Australia, Austria dan banyak-banyak ya tu, di mana the land of whoever lah, ya. So di sini Malaysia is the land of the Malays. So diakui sampai hari ni. Walaupun kita tidak panggil sekarang ni Malaysia ni masih Persekutuan Tanah Melayu, tapi asal dia Persekutuan Tanah Melayu. Federation of Malaya menjadi Federation of Malaysia. So untuk nak menafikan yang Malaysia ni asal usulnya Tanah Melayu, dan nak marah dengan Mahathir sangat-sangat kerana Mahathir kata asal usul Malaysia ialah Tanah Melayu, ini melampau sangatlah DAP. Saya rasa walaupun dia DAP sampai hari ini tidak menghormati konsep yang the religion of Malaya or the religion of Malaysia is Islam. Walaupun mereka tidak guna istilah Islam is the official religion, cuma dia kata the religion of the federation is Islam. Dan DAP masih insist sampai hari ini yang Malaysia ni negara sekular. Malaysia is not negara sekular. Tidak. Walaupun kita tidak panggil Malaysia ni the Islamic Sultanate of Malaysia ataupun the Islamic Republic of Malaysia. Kita hanya panggil Federation of Malaysia. Sama macam the United States of America. So sini United States of Malaysia yang kita panggil Federation.
Tapi Islam is the religion of the Federation. Tertulis di dalam Perlembagaan Malaysia, the Federal Constitution of Malaysia. Dan ini bermaksudnya, walaupun dia tidak panggil the Islamic Sultanate of Malaysia, we are not a secular, we are not a republic, and we are not a secular country. So sampai bila DAP ni nak mempertikaikan bahawasanya agama resmi atau agama persekutuan ialah Islam dan Malaysia bukan negara sekular, dan asal usul Malaysia ialah Tanah Melayu. So apa yang Mahathir cakap tu is not wrong. So kalau kata Mahathir ni racist lah, menimbulkan isu perkauman, no. Kita kena akui bahawasanya Tanah Melayu ni wujud. Walaupun kita tidak lagi memanggilnya Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, tetapi kita panggil Federation of Malaysia. Sama macam England, kita tak boleh nafi the religion of the United Kingdom is Christianity, the Church of England. Apabila raja ataupun the king atau queen angkat sumpah, dia masih kena melalui gereja, iaitu Kristian, agama Kristian. Dan England ni asal usul ialah tanah the British. Bermaknanya to be British, asal is Briton. So Briton tu is the early British. Dan sampai hari ni, sebab kita ada the British, the Welsh, the Scottish and the Irish, mereka bergabung 4 negeri. The Federation, satu Federation, tapi kita panggil United Kingdom. Sama macam United States. Dan kita ada Federation of Malaya. Jangan nafilah sejarah. Memang asal usul England ialah orang kulit putih, asal usul Malaysia ialah orang Melayu. And marah dengan Mahathir, kutuk Mahathir kerana Mahathir kata Malaysia ni asalnya ialah Tanah Melayu is I think a bit too much lah, sebab ini menafikan sejarah dan menafikan hakikat bahawasanya memang negara Malaysia ni negara orang Melayu. Walaupun hari ini kita ada berbilang kaum dan berbilang agama, tapi Melayu dan agama Islam is the origins of the land of the Malays or Malaysia.